ada satu mitos insurans yang Abang Jubal nak kongsi dengan korang dan ramai yang percaya dengan mitos tu. Mitos tu adalah kenderaan yang besar tak boleh nak claim ke atas kenderaan yang kecil. Contoh, lori tak boleh claim ke atas kereta, manakala kereta tak boleh claim ke atas motor. Betul ke? Mitos tu adalah mitos yang salah. Syarat sebenarnya untuk membuat tuntutan insurans adalah semasa kemalangan, ada lesen memandu dan juga ada polisi insurans. Cuma, ada sebahagian kes saja yang tak boleh membuat tuntutan. Abang Jubal bagi satu contoh, motor langgar kereta sekiranya penunggang motor ni tiada lesen memandu ataupun tiada polisi insurans ataupun polisi insurans third party. Kereta tersebut tak boleh menuntut ke atas insurans motor. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubal. Jangan lupa DM. Contoh kedua, bas langgar kereta. Siapa kata yang kereta ni tak boleh nak membuat tuntutan ke atas bas? Boleh, tetapi bersyarat. Senang ceritalah, semasa kemalangan, baik yang melanggar atau dilanggar, ada polisi insurans, ada lesen memandu. Korang yakinlah yang tuntutan tu boleh berlaku. Kalau korang nak Abang Jubal jelaskan bagaimana proses-proses tuntutan ni, korang komen dulu part 2. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, terutamanya insurans Takaful Malaysia ataupun Etika, korang boleh terus walk in ke bengkel Abang Jubal, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa ke next video. Assalamualaikum.